Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-40 ini. Okey, di mana video aku yang ke-40 ni ataupun fasa yang ke-40 ini adalah merupakan fasa yang terakhir, okey, dalam kita untuk belajar menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ni. Okey, kita terus saja. Pastikan kamu menonton video aku ni sampai selesai. Jangan lupa belajar jadi seorang YouTuber satu hari, satu langkah. Okey, kita teruskan sahaja. Okey, dalam fasa keempat ini adalah aku akan kongsikan kepada kau satu perkara iaitu bagaimana menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia. Ini adalah kemuncak kita kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber yang benar-benar berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, dalam topik ini aku akan kongsikan kepada kamu 3 perkara pertama. Okey, di mana dalam 3 perkara itu nanti aku akan bagikan kepada beberapa tajuk-tajuk kecil. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama iaitu kamu memberi manfaat kepada berjuta orang. Okey. Sebelum tu aku nak uraikan sedikit. Okey, menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia bukan hanya tentang mempunyai jutaan subscriber, tetapi ia lebih kepada mencipta konten ataupun kandungan yang berkualiti tinggi, yang banyak memberi impak besar dan membina jenama yang dikenali serta dipercayai di peringkat global. Okey, itu yang pertama. Jadi, macam mana kamu nak menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia ni? Okey, yang pertama ialah kamu kena memberi manfaat kepada berjuta orang. Nampak? Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di tempat kita, malah seluruh dunia. Ini kamu perlu lakukan. Okey? Jadi macam mana? Kamu dengan cara kamu membantu menyelesaikan masalah-masalah di peringkat yang universal. Di peringkat dunia. Okey? Bukan saja di peringkat biasa-biasa dah. Kita pergi ke peringkat dunia. Okey? Jadi apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin membantu menyelesaikan masalah-masalah di peringkat universal ni, kamu kena mencipta konten yang benar-benar boleh membantu mereka, okey, daripada pelbagai latar belakang dan negara. Jadi di sini kamu kena tahu menggunakan banyak bahasa. Tapi paling ringkas pun kamu kena dapat menguasai bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris adalah bahasa yang memang digunakan oleh semua orang di mana-mana saja di dunia ini. Okey, kerana bahasa Inggeris adalah merupakan salah satu bahasa yang memang terkenal. Okey, memang digunakan oleh semua warga. Okey, lepas tu, yang kedua, kamu kena mengutamakan nilai daripada views kamu. Sekarang ni kamu kena fokus kepada nilai, bukan lagi kepada views. Okey, kamu kena fokus kepada nilai yang kamu berikan dalam video kamu itu, dalam konten kamu itu. Jadi sekarang ni kamu kena buat banyak-banyak video yang fokus kepada nilai. Maksudnya nilai di sini manfaat yang kamu berikan kepada penonton kamu, terutamanya mereka dalam niche kamu ataupun kategori kamu. Macam tu. Okey. Yang ketiga, kamu kena belajar bagaimana untuk membina impak dalam jangka panjang melalui konten kamu. Jadi kamu kena menghasilkan konten yang masih berguna dan reliable walaupun sudah lama tak diterbitkan lagi. Contoh, kamu hari ini membuat satu konten. Video kamu berkaitan macam mana untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat di YouTube ni. Jadi, walaupun konten ini sudah tidak lagi dikeluarkan semula, diciptakan semula, tetapi masih lagi boleh digunakan oleh YouTuber baru, tetap. Sebab dekat dunia ini akan lahir ramai lagi YouTuber baru. Tetap. Jadi ini sentiasa boleh mereka jadikan sebagai rujukan untuk mereka ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat di YouTube ini. Okey. Itu adalah perkara pertama. Sekarang aku pergi kepada perkara yang kedua yang penting untuk kamu menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia. Okey. Perkara kedua ialah kamu kena membina jenama global. Sekarang ni kamu kena bina jenama yang lebih bertaraf global. Sebab kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia. Okey, jadi 3 perkara yang perlu kamu lakukan untuk kamu mencapai membina jenama global ini. Okey, yang pertama ialah kamu kena mencipta identiti kamu yang mudah dikenali. Di sini boleh kamu lakukan dengan cara kamu mempunyai gaya penyampaian kamu sendiri. Okey, kamu tak boleh tiru gaya orang. Kamu gunakan cara gaya kamu sendiri. Terutamanya kamu menyampaikan
apa nama tu, manfaat ataupun maklumat dalam video kamu ataupun konten kamu. Okey, lepas tu kamu kena menambahkan banyak nilai. Okey, kamu menyampaikan nilai dengan nilai yang terbaik. Okey, daripada konten-konten yang kamu ciptakan sebelumnya. Dan kamu kena membina sebuah konsep konten yang sentiasa konsisten. Maksudnya di sinilah konten kamu bermula dari video pertama kamu. Contoh, kalau konten kamu, video pertama kamu berkaitan dengan bagaimana cara untuk menjadi seorang YouTuber yang percaya dan bermanfaat di YouTube ini, sehingga sekarang kamu akan tetap menghasilkan konten berdasarkan tajuk ataupun topik yang sama macam tu. Okey, tetapi bezanya cuma yang menjadi lebih besar. Okey. Lepas tu, yang kedua, kamu kena memahami audiens kamu. Ya, sekarang ni audiens yang bertaraf antarabangsa. Bukan lagi bertaraf lokal. Kamu kena memahami semua masalah-masalah audiens kamu yang bertaraf antarabangsa ni, sebab kamu ingin jadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia. Betul tak? Itu yang perlu kamu lakukan sekarang. Jadi, untuk perkara ni, kamu boleh menggunakan cara ataupun menggunakan topik yang mempunyai daya tarik yang lebih luas. Dan kamu kena mempertimbangkan seri kata atau bahasa yang sesuai. Contoh, kalau sekarang ni kamu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa utama dalam video kamu ataupun konten kamu, mulai sekarang kamu kena mempelajar atau kamu kena belajar menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa luar negara yang lain. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan penonton-penonton kamu yang menonton video kamu, yang mereka memerlukan info-info daripada video kamu ataupun konten kamu. Terutamanya info-info ataupun ilmu-ilmu yang manfaat dalam video kami. Okey, video kamu macam tu. Okey, lepas tu yang ketiga, kamu kena belajar untuk mengembangkan kamu punya video ataupun kamu punya channel ataupun kamu punya konten kepada platform yang lain. Contohnya, kamu boleh menggunakan YouTube bersama TikTok, kamu boleh menggunakan Instagram, kamu boleh menggunakan Facebook dan juga kamu boleh menggunakan platform lain untuk kamu memperluaskan capaian jenama kamu. Maksudnya di sini kamu bukan hanya upload video dekat YouTube, kamu juga boleh mengupload video kamu di TikTok, di Facebook, di Instagram dan juga media sosial lain, platform yang lain. Okey, sekarang kita pergi ke tajuk yang ketiga pula ataupun perkara yang ketiga yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia. Okey, perkara yang ketiga ialah kamu mesti belajar menjadi ikon dalam niche kamu ataupun kategori kamu. Ini sangat penting. Okey, kamu kena belajar bagaimana boleh menjadi seorang ikon dalam kategori kamu. Okey, untuk menjadi ikon dalam kategori kamu, kamu kena melakukan 3 perkara ni. Okey, yang pertama ialah kamu kena belajar untuk menguasai satu bidang. Okey, jadi apa yang perlu kamu lakukan sekarang kamu kena jadikan niche kamu sebagai bidang yang benar-benar kamu fahami dan kamu terus pelajari. Okey, itu yang pertama. Kamu kena jadikan niche kamu ataupun kategori kamu itu sebagai bidang yang kamu benar-benar kuasai dan kamu akan terus belajar berkaitan dengan niche tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena mencipta standard kamu sendiri. Kamu kena bina format, kamu kena cipta idea ataupun kamu kena mencipta gaya konten yang mempunyai identiti yang unik. Maksudnya di sini kamu kena buat konten yang ada identiti kamu sendiri, yang unik, yang tak ada kereta ataupun YouTuber lain yang punya. Okey, macam tu. Itu adalah perkara yang kedua. Okey, yang ketiga, kamu kena membina kepercayaan komuniti. Okey, macam mana? Untuk kamu membina kepercayaan komuniti, kamu kena menjadi ikon dalam sesuatu niche, bukan hanya dikenali kerana populariti, tetapi kamu mesti dikenali kerana kepakaran kamu. Okey, integriti dan pengaruh yang positif di dalam setiap konten yang kamu post dekat YouTube ni. Jadi sekarang ni, kamu kena menjadi seorang YouTuber yang benar-benar menguasai kategori kamu, yang benar-benar dapat mempengaruhi komuniti kamu, yang benar-benar menjadi seorang yang dapat dijadikan sebagai rujukan, terutamanya penonton kamu yang berada dalam kategori kamu untuk mereka menyelesaikan semua masalah mereka. Bukan saja penonton kamu di Malaysia, malah seluruh dunia. Macam mana?
Ini adalah satu perkara yang perlu kamu pelajari. Okey, sebagai kesimpulannya, bermula di pasal pertama dalam video aku ini sampai ke pasal ke-40 yang terakhir ini adalah semua perkara yang perlu kamu lakukan, perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang benar-benar berjaya dan bermanfaat dan menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia. Okey, macam mana kalau kamu rasa kamu yakin, kamu percaya, okey, dengan perkongsian aku ini dapat menjadikan cita-cita kamu menjadi kenyataan, jangan lupa kamu subscribe, kamu komen, kalau ada cadangan, ada pertanyaan, okey, lepas tu kamu share. Jangan lupa, supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian aku ini. Okey, lepas ni kita akan jumpa aku lagi. Lepas ni kamu akan jumpa aku lagi di video aku seterusnya. Masih lagi berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang YouTuber yang berjaya dekat YouTube ini dan apakah perkara-perkara yang perlu kamu lakukan, okey, dan bagaimana untuk kamu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya di YouTube ini. Okey, aku merasakan. Okey, jangan lupa. Ingat, belajar menjadi seorang YouTuber satu langkah story. Okey, jumpa aku di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.